بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. باب صلاة الكسوفين. Ini bab pada menyatakan semaya gerhana matahari dan bulan, yakni kusuf bagi matahari dan khusuf bagi bulan. Hak dengan kah tu matahari, hak dengan kha tu bulan. Akan satu di bawah. Dikatakan juga khusufaini, ada juga setengah dengan kha, yakni gerhana matahari dan bulan. Dan disyaratkan gerhana matahari itu pada tahun yang kedua daripada hijrah. Disyarat ditutup ke semaya tahun yang kedua. Kebetulan demikian itu hari kewafatan Sayyidina Ibrahim anak Nabi. Tahun tu betul masa tu lah. Dan adalah mereka itu pada jahiliyah, ketika mereka itu bahawa gerhana matahari itu dengan sebab matinya. Maka ada kata mati Nabi, anak Nabi nama Ibrahim tu gerhana. Sebab mati tu gerhana tu terpegangnya mereka lah. Maka membatal oleh Nabi akan ini sengkaan mereka itu. Kata dak, bukan kata kerana sebab mati anak dia. Kerana ni satu alamat Tuhan beri syukur ni. Bukan kata sabit dengan mati anak dia, dak lah. Sebab kebetulan. Adapun solat gerhana bulan itu, maka disyaratkan pada tahun yang kelima pada hijrah. Lama sikit tahun kelima, tadi tahun yang kedua. Tadi tekah 3 tahun lalu waktu tu. Faidatun, kata Syekh Syaubari, bermula isti'mal lafaz kusuf bagi matahari itu lebih masyhur daripada akasnya. Kerana makna kusuf itu berubah dan makna khusuf itu hilang. Itu makna dia lah. Yang telah menyata oleh ulama ul-hay'ah bahawasanya gerhana matahari itu tidak ada hakikat baginya. Bukan yang hasil bagi matahari itu semata-mata berubah jua. Paling mengikut dia lah, kita tak tahu tadi hakikat lagu mana ulama hay'ah kata. Kerana cahaya matahari itu daripada jiring matahari. Cahaya matahari daripada jiring bulat matahari. Maka jadi sedikitlah cahayanya dengan sebab didinding oleh bulan. Dia sekat di dinding. Kalau dia buat kaji lah. Salah gerhana bulan. Kerana bulan ni maka ada baginya hakikat. Kerana gerhana sungguh lah dia kata. Kerana bahawasa cahaya bulan itu dipinjamkan daripada cahaya matahari. Cahaya bulan dipinjam matahari.
Maka apabila didinding oleh bombing antara keduanya, bulan dan matahari, menegahlah oleh bombing akan sampai cahaya matahari itu kepada bulan. Jadi gelap. Maka jadi tidak adalah cahaya bulan. Hak ni hak asal kita tulis. Hak asal musannif. Hak asal musannif. Batu panjang lagi huraya dia tu bak grano tu lah. Tu sikit lagi bawah. Kata kil bermula sebab bagi kerana kedua itu ditajalli oleh Allah Ta'ala atas kedua. Tuhai yang muzahirkan lah tu tajalli. Kata kil bahawa malaikat menarikkan matahari. Mereka tarik matahari dan pada langit itu laut. Kil lah belakang ni. Maka bila jatuh matahari di dalam laut itu, nescaya terdindinglah cahaya. Itulah ke mana dia kira tak dia tu. Cara hargana tu. Kita pergi cara semaya lah. Itu hak musannif asas sebab. Kita pergi ke sana. Bermula keduanya semaya gana tu lah. Itu sunat muakkadah. Semaya gana tu, kerana matahari, kerana bulan ni. Hukum dia aja. Sunat muakkadah bagi yang mukim, bagi orang yang tak ada musafir dan musafir, orang yang musafir. Sunat belaka dan yang merdeka dan sahaya. Dan bagi lelaki dan perempuan sunat, dan jemaah dan seorang diri. Jadi sunat belaka lah. Dan makruh meninggalkan dia akan semaya gano. Kalau tak semaya itu makruh. Kalau satu di bawah telah ittifaq para ulama atas bahawa solat gerhana itu sunat muakkadah. Kalau tak ada khilaf, ittifaq. Semua kata sunat belaka, tak ada kata wajib. Siapa ni? Pada hak siapa? Pada hak lelaki dan perempuan. Yatim tino sunat belaka. Afdalnya bahawa dilakukannya dengan secara berjemaah. Anak molek saya jemaah lah daripada kita buat sorang. Sekalipun bukannya syarat pada sah solat itu. Jemaah ni bukan syarat, tapi nak molek kita jemaah. Pendapat jumhur, ia solat gerhana adalah 2 rakaat semaya, tiap-tiap rakaat 2 kali rokok. Lain sikit. 1 rakaat 2 kali rokok, 2 kali qiyam lah, sujud biasa lah. Nantilah ke pihak depan dia rojak semula lagi. Dalilnya hadis daripada Abi Bakrata berkata, ia ambil hak terjemah. Telah berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah, maka keluar Rasulullah menarikkan kain ridak. Nabi tu baik ambil kain ridak kain asli ni tak bau. Tu ridak. Jadah tak bau tu lah. Keluar lagi tu sehingga sampai ke masjid. Dan berkumpul manusia padanya penuh pakai duk beripung. Lalu bersolatnya Nabi 2 rakaat dengan mereka itu, maka ternyatalah matahari jadi cerah habis gerhana lah. Lalu tu maka sabdanya Nabi, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah 2 ayat daripada ayatillah, 2 tanda daripada tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Itu min ayatillah, tanda kata Tuhan kuasa ni. Tidak berlaku gerhana keduanya kerana kematian seorang. Bukan kata berlaku gerhana sebab mati. Sebab kebetulan mati anak dia tu, Ibrahim. Apabila andalah demikian itu, hendaklah kamu bersalah dan hendaklah kamu berdoa. Baik dah berdoa. Hingga ternyata barang yang berlaku dengan kamu. Itu antara dalil tu. Turun pula ke satu di bawah, atas berjemaah dia kata.
yakni disunatkan semaya gerhana itu dengan secara berjemaah bagi laki-laki yang bermukim dan yang musafir, dan disunat bagi perempuan yang tak mempunyai hai'ah hadirkan dia akan semaya itu berjemaah serta imam. Ada pun perempuan punya hai'ah, orang yang ada kelakuan yang comel, yang jangok sikit atau hai'ah masuk itu, maka semaya mereka itu di rumah-rumah mereka berkeseorangan. Di rumah mana? Orang yang muda lagi, yang jangok, dago ke apa tu. Semaya kat rumah lah. Dan jikalau berkumpul mereka itu, maka tidak mengapa, boleh juga. Dan tidak daripada syair mereka itu khutbah. Tak sah khutbah. Tetapi jikalau memberi tazkirah oleh seorang pada mereka adalah elok je. Sudah ucapkan tazkirah. Itu comel. Habis itu. Dan sunat mandi bagi yang berkehendak semayanya. Siapa yang nak semaya, mandilah. Dan sunat dikerjakan dia semaya gerhana dalam masjid. Jikalau picik masjid sekalipun, walau sepik sekalipun, walau masjid boleh puas-puas lualah kira. Dan sunat dikerjakan dia akan semaya gerhana ni berjemaah sebab sanilah. Dan diganti iqamah tu dengan as-salatu jami'ah. Jami'atan boleh baca belakang, tak salat tak apa ya, boleh banyak wajah. Baca tu tak ada kena qamat Allah akbar taklah baca tu. Dan wajib di dalam takbirnya itu qasak arti menyahja berbuat semaya. Dan wajib pula ta'yin, arti menentu semaya itu gerhana matahari tanpa bulan. Dua lah, qasak dengan ta'yin. Ta'arruf tak ada muka semaya sunat. Jadi aku semaya gerhana bulan, aku semaya gerhana matahari, gitu ya lah. Boleh niat. Dan niat semaya gerhana matahari usalli sunnata kusufi syamsi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu apa dia? Saja aku semaya sunat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah. Dan niat semaya gerhana bulan pula usalli sunnata khusufil qamar raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Saja aku semaya sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah. Niat gitu. Bermula bagi semaya 2 gerhana itu 3 kafiat. Itu bit 3 lah kafiat cara semaya. Cara semaya nak mana pilih merah. Maka kafiat pertama dan iaitu yang sekurang-kurang, yang paling kurang sekali ni, bahawa di semaya 2 rakaat seperti 2 rakaat sunat zuhur. Semaya tamadah gitu ya. Dengan tidak ditambahkan rokok daki. Semaya biasa. Tak ada tambah dah lah. Rokok daki. Rokok sekali, kia sekali. Akan satu di bawah dan ini kafiat ialah sekurang-kurang darjat akmal. Tetapi jika semaya ia 2 rakaat, tiap-tiap 1 rakaat itu 1 rokok dan 2 sujud seperti sunat zuhur, maka harus dikerjakan dia. Boleh. Akan tetapi ada lagi orang yang meninggalkan yang lebih afdal. Tak apa dah, kita buat dah tu. Tapi tinggal molek. Kerana hadis Abi Bakrah, ada Nabi sallallahu salat al-kusuf raka'ataini ka salatikum hadhihi. Nabi dah buat juga tu. Bahawa Nabi bersemaya gerhana bulan 2 rakaat seperti semaya kamu ini. Semaya biasa tu ada tu, kan Nabi semaya biasa. Kafiat yang keduanya, bahawa disemaya 2 rakaat tetapi dengan ditambah qiyam dan rukuk. Ni banyak ni. Dalam tiap-tiap 2 rakaat itu, iaitu bahawa dibaca Fatihah dan surah yang pendek dalam qiyam rakaat yang pertama. Kemudian maka rukuk, kemudian maka i'tidal. Maka dibaca pula Fatihah dan surah yang pendek. 2 kali Fatihah, 2 kali surah lah. Kemudian maka rukuk, kemudian maka i'tidal. Maka sujud 2 kali seperti semaya yang lain. Biasa ya sujud, ke sujud 4 kali dah.
Maka ini satu rakaat yang pertama. Baru sah. Lepas tu kemudian berdiri pula bagi rakaat yang kedua seperti itu. Cuma 2 rakaat, 2 tidak ada. Maka jadi pada tiap serakaat itu 2 qiyam dan 2 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat itu 4 rakaat, 4 qiyam. Dan sudah dibaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu pada tiap-tiap i'tidah. Karena tidak banyak kali. Itu kafiat yang kedua. Kafiat yang ketiganya, itu yang lebih sempurna lah, iaitu bahawa disemaya 2 rakaat seperti kafiat yang kedua. Cuma tambah ni ya, tetapi sunat dibaca surah Baqarah. Oh, panjang sikit. Kia. Tidak ada kia pertama. Kemudian daripada membaca wajjahtu dan auzubillah dan Fatihah. Panjang gila ni. Maka jika tidak hafal iakan surah Baqarah, hendak dibaca ayat yang lain qada surah Baqarah. Panjang juga memang. Panjang belakang. Dan pada qiyam yang kedua dibaca kemudian pada auzubillah dan Fatihah surah Ali Imran. Ataupun kira-kira 200 ayat pada surah Baqarah. Panjang. Dan pada qiyam yang ketiga dibaca kemudian pada auzubillah dan Fatihah surah An-Nisa. Ataupun kira-kira 150 ayat. Surah lain lah. Pada surah Baqarah. Pada qiyam yang keempat dibaca kemudian daripada auzubillah dan Fatihah suratul Maidah. 4 surah ni 4 dah lah. Ataupun kira-kiranya 100 ayat daripada. Pandai belakang ni. Dan sunat dibaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi dalam rakaat yang pertama, dan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi dalam sujud yang pertama. Baca banyak mana? Qada 100 ayat daripada surah Baqarah. Itu qada 1 ayat pula. Nak boleh bangun, boleh kira. Panjang ni, panjang belakang. Biar ketiga ni panjang. Dan dibaca yang dimikir itu dalam rakaat pula yang kedua. Dan sujud yang kedua qada 80 ayat daripada surah Baqarah. Subhanallah. Dan dibaca yang dimikir itu dalam rakaat yang ketiga dan sujud yang ketiga qada 70 ayat daripada surah Baqarah. Lama-lama belakang lah kira ni. Dan dibaca dimikir itu dalam rakaat yang keempat dan sujud yang keempat qada 50 ayat daripada surah Baqarah. Kemudian maka ia baki tasuk dan beri salat. Inilah kafiat yang akmal. Habis itu. Dan sunat dinyarikan bacaan pada semaya gana bulan dan diperlahan bacaan pada gana matahari. Jangan baca ayat gitulah. Kita nak masuk bilik air. Start. Tunggu situ dulu. Dan sunat dibaca 2 khutbah. Start.
Dan sunat dinyaringkan bacaan pada semaya gerhana bulan dan diperlahankan bacaan pada gerhana matahari. Angka 1 di bawah. Kerana bahawasanya ia gerhana bulan ni semaya malam. Bila semaya malam, maka disunat baginya menyaring bacaannya seperti semaya isya. Gerhana bulan. Dalilnya kerana hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya jahara fi salatil khusuf bi qiraatihi. Bahawasa Nabi menyaring ia dengan bacaannya pada semaya gerhana bulan. Nabi baca derah gerhana bulan malam. Hak gerhana matahari pula tu kata perlahan kedua. Dalilnya kerana hadis Ibn Abbas. Suruh baca kohon. Berkata ia, berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah, maka berdiri ya Rasulullah, lalu beliau bersalah. Lalu tu kata Ibn Abbas, maka saya pun berdiri di tepinya, tepi Nabi. Maka tidak saya dengarkan bacaannya. Dia kata baca kohon. Kalau dengar tu mana baca dia? Bidang bidah. Dan hadis Samurah berkata ia, Salla bina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kusufin la nasma'u lahu sauta. Rasulullah bersolat dengan kami pada gerhana matahari, tidak kami dengarkan suara baginya. Tak dengar suara Nabi. Maknanya baca kohol lah. Habis. Ketebah semaya gerhana. Dan sunat dibacakan 2 ketebah. Sunat kita baca 2 ketebah. Bila ni kemudian daripada semaya, seperaya lepas semaya. Tiap-tiap daripada 2 gerhana tu. Lepas semaya baca ketebah. Dan jika kemudian daripada hilang gerhananya sekalipun, gerhana habis dah, tak apa baca lagi. Mana kita sudah semaya gerhana pun habis, baca ketebah. Bukan syarat kena gerhana dah lagi. Maka ketebah semaya gerhana seperti ketebah Jumaat, supalah pada sekadar rukun dan sunat. Tapi syarat tak lah sepengah hak lepas mari dah pada raya lah. Tiada pada sekadar syarat. Syarat tu tak supa rukun dengan sunat. Satu di bawah dalil sikit bab ketebah. Kerana hadis Aisyah radhiyallahu anha katanya, tatkala selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada solatnya, beliau berdiri. Lalu berketebah kepada manusia. Beliau memuji Allah dan sabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu 2 ayat daripada ayatillah. Tidak kerana keduanya sebab kematian seorang, tidak kerana juga kerana hidupnya. Maka bila kamu melihat demikian, hendaklah kamu bersolah dan bersedekah. Itu dalam ketebah Nabi dah. Nabi baca ketebah lepas pada semaya. Antara dalil, banyak lagi cari dalil tu, saya akan bubuh lagi dah. Adapun segala syaratnya, syarat ketebah, maka iaitu sunat juga di sini seperti ketebah 2 hari raya, sebab lepas dah lah. Syarat sunatnya, syarat berdiri, syarat kapan sunatnya. Dan tidak sunat takbir pada keduanya ketebah gerhana ni. Hak raya sunat takbir, hak ni tak ada sunat takbir. Kerana tidak warid ia daripada Nabi dah. Ada ketebah tu, kalau hak raya takbir 9 kali. Tak, ketebah pertama tu, hak ni tak ada takbir ni. Ada warid. Dan sunat dibaca oleh khatib dalam 2 ketebah tu perkataan yang menjagakan segala manusia daripada lalai. Isi ketebah untuk khatib nak baca tu beringat orang dah, jangan duk galik sangat.
Dan tafarruq ia, makna terasing ia dengan pekerjaan dunia. Jaga manusia jangan asing dengan dunia, jangan domik dunia saja. Takut lupa akhirat. Takut domik dunia akhirat tak buat tak boleh. So asing ke dunia. Dan menyuruh mereka itu dengan berbanyak-banyak taubat dan istighfar dan istighfar daripada segala dosa, dan merdekakan sahaya dan beri sedekah. Itu istighfar kita ya. So pakat sedekah, so pakat taubat dengan Tuhan yang banyak-banyak. Tak ada kena duk cerita hal lain lah, pakai cerita satu ya. Tak ada ketubahnya. Satu di bawah tu, kerana hadis riwayat daripada Asma binti Abi Bakrin berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan dengan merdekakan hamba pada gerhana matahari. Bila gerhana, Nabi suruh merdeka, suruh sahabat dia, siapa ada hamba taklah merdeka, membebaskan hamba dia. Daripada Aisyah pula radhiyallahu anha bahawa Rasulullah bersabda, matahari dan bulan itu adalah dua ayat daripada ayatillah. Tidak berlaku gana keduanya dari kerana kematian seorang dan tidak juga kerana hidup seorang. Hatullah lepas tadi dah. Maka bila kamu melihat demikian, hendak kamu berdoa pada Allah, dah hendak takbir, dah hendak sedekah, dah hendak bersalah. Itu hadis riwayat Siti Aisyah. Habis ini, lepas tu hadis lagi baca ada. Bermula orang yang mendapatkan email di dalam rokok yang pertama. Sebab semaya ni ya 2 kali rokok. Hak akmal tadi kan. Pak kita gede dengan email rokok pertama daripada rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua. Maka dapatlah rakaat itu. Kita dengan email rakaat saat ni. Jadi kalau kita ada rakaat, kalau kita ada rokok yang kedua, makna kita tak boleh bahas situ. Kena wida rokok yang pertama rakaat nanti imeh mula-mula. 2 kali rokok tadi. Dan sebab kita jadi makmum lah. Dan jika didapatkan imeh, dapat rakaat itu di dalam rakaat yang kedua, ataupun dalam qiyam yang kedua daripada rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua. Tapi kita gida tu rakaat yang kedua dah ataupun qiyam yang kedua, tidaklah dapat rakaat itu. Kerana kita tak ada dengan takmir. Waktu kau takmir lah. Kita kena tambah semula. Payah juga ni. Kita sepuas semaya lain dah. Dia kena tambah suku. Tapi waktu semaya gerhana, dan masuk waktu semaya gerhana itu tak kala nyata gerhana. Bila nampak gerhana masuk lah. Tengok bulan pa'ah gerhana lawih matahari. Wah. Dah habis waktu semaya gerhana matahari dengan hilang gerhana. Tu dah habis ni, hilang gerhana habis. Dan dengan jatuh matahari dengan gerhana. Jatuh matahari habis. Waktu dia tak ada. Dah habislah waktu semaya gerhana bulan itu dengan hilang gerhananya dan dengan naik matahari. Gerhana tak habis lagi, cerah pagi dah habis dah. Hak bulan. Tidak dengan naik fajar dan tidak dengan jatuhnya matahari. Tidak dengan naik fajar. Fajar naik tak apa lagi. Tidak habis. Dan tidak dengan jatuhnya pada malam. Jatuh apa jatuh bulan pada malam. Boleh jatuh dah malam lagi dengan gerhana. Hak tu tak habis, boleh kita semaya lagi. Tu gerhana lagi boleh jatuh dah, tapi malam lagi. Wah. Mana boleh kita semaya lagi lah. Kau satu sikit.
Dan jikalau menunai oleh seorang akan semaya gano dan sudah selesai daripadanya. Sudah semaya itu dan padahal tidak ternyata matahari atau bulan. Bulan duk gano lagi. Sudah semaya duk gano lagi. Jadi gano tak habis, tak ada lagi lah. Maka tak boleh ya semaya kali yang lain. Nak buat kali kedua tak boleh lah, ya sekali itu ya. Nama semaya dah, buat pula gano dah lagi, tak boleh sekali ya. Karena bahawasa tidak dinakalkan demikian itu daripada seorang pun. Jadi hanya kita kata dibenarkan semaya hanya sekali je lah. Sekali kita semaya cukup. Walau kerana dah lagi buat sekali ya. Tatimah, satu kesempurnaan. Jika beripung semaya ganda matahari dan semaya Jumaat, ataupun fardu yang lain. Matahari pun ganda, Jumaat pun kena buat masa tulah. Maka wajib didahulukan semaya Jumaat. Jadi ganda tu sunat tak belakang. Kalau dia tak ada. Ataupun fardu yang lain. Zuhur kan ikut. Jika takut luput waktunya. Waktu apa? Waktu Jumaat atau waktu fardu. Maka pada Jumaat hendaklah dibaca khutbah Jumaat. Maka Jumaat. Kemudian maka semaya Jumaat, kemudian maka semaya gano matahari, kemudian maka baca khutbah gano. Itu cara buat. Khutbah Jumaat, buat Jumaat, semaya gano, khutbah gano. Tatik dia. 2 kali khutbah lah. Kalau Jumaat ni gano. Dan jika tidak takut luput semaya fardu, tak apa, waktu panjang lagi. Sebab lagi luah waktu. Kerana pun kerana dah. Maka hendak didulukan semaya gano. Awak gano dulu. Dan hendaklah dipendekkan semaya gano tu. Buat perkara nikah. Dengan dibaca surah yang pendek, kama daripada Fatihah. Seperti surah Ikhlas. Surah Qul Huwallah. Anak-anak dia lah. Maka bila sudah semaya gano, hendak dibaca khutbah Jumaat. Serta disambut dalam khutbah Jumaat itu perkataan yang bergantung dengan gano. Khutbah Jumaat tapi kecek bak gano. Supaya tidak berkandak lagi kepada baca khutbah gano kemudian pada semaya Jumaat. Jadi sekali khutbah. Khutbah Jumaat itu memadai khutbah gano dah. Buat semaya gano, khutbah Jumaat, sebut bak gano sikit, lepas tu semaya Jumaat. Lepas tak ada khutbah dah. Jadi orang ni yang paling khutbah tu sekali ya. Kalau waktu tu luah, waktu fardu masih banyak lagi. Habis itu. Dan wajib diniatkan khutbah Jumaat juga. Jangan niat khutbah tu, niat khutbah Jumaat. Kerana jika diniatkan khutbah semaya gano dan Jumaat, batal khutbah tu. Niat dua tu, niat Jumaat ya. Cuma kita bubuh isi tu isi bak gano sikit. Dan jika diniat khutbah semaya gano juga ataupun tidak diniat sewaktu, sah khutbah itu akan gano. Maaf tak sah. Dan tidak sah jika Jumaat. Maka wajib dimulai khutbah Jumaat kemudian maka semaya Jumaat. Di situ kena mula-mula 2 kali khutbah juga. Kalau nak baca khutbah pun kena pandai juga kosak ke apa. Hak sekali. Dan niat juga kosak pandai, tidak tak ada. Habis itu. Dan jika berhimpun semaya hari raya dengan gerhana. Tadi Jumaat kan, ni raya pula. Raya matahari pagi tu kita nak semaya raya. Gerhana matahari tu. Apa? Ya gerhana pagi kita nak semaya raya. Maka hendak didulukan semaya hari raya kerana ia afdal daripada semaya gerhana. Semaya raya dulu. Lepas tu kalau ada gerhana, buat gerhana, tak ada biar. Dan harus disekutukan khutbah di sekutu makna dipakai hak tulah, khutbah tulah. Boleh. Keduanya. Seperti diniat 2 khutbah itu akan khutbah raya dan khutbah gerhana. Sebab dua-dua tu sunat belaka. Pakai khutbah satu je. Khutbah raya, khutbah gerhana, khutbah tulah. Niat gitu boleh. Hal tadi itu kerana hal Jumaat atau fardu. Kalau niat molek tu.
Dan jika berhipung gerhana bulan dengan witir, pula dah. Pada malam. Maka hendaklah didulukan gerhana, dan jika takut akan luput waktu witir sekali pun, kerana semaya gerhana afdal pada witir. Gerhana lebih lagi. Dan lagi semaya witir dapat diqadhakan dia. Boleh kita qadha. Qadha semula lepas tu boleh. Dan jika berhipung dari pihak situnya kerana tak boleh qadha lah. Bila habis tak ada luput waktu lah. Dan jika berhipung semaya hari raya dengan jenazah pula. Hari raya lepas tu maya-maya. Ataupun gerhana dengan jenazah. Jenazah ni patut dipayah. Maka hendaklah didahulukan jenazah kerana takut berubah banyak. Banyak dulu. Maka apabila selesai mereka itu daripada semaya jenazah, maka hendaklah berbahagi setengah mereka itu pergi menanamkan mayat. Dan setengah mereka itu semaya hari raya ataupun gerhana. Bagi. Sana mayat setengah. Lepas tu semaya raya ataupun gerhana. Dan jika berhipung semaya jenazah dengan semaya fardu yang lagi luah waktu, 5 waktu ni lah. Dan jika ada Jumaat sekalipun, hendak didahulukan semaya jenazah. Tapi fardu tu waktu masih luah lagi lah. Buat banyak dulu. Jika ada hadir walinya, wali jenazah. Dan jika tidak hadir wali, hendak setengah mereka itu tu menutup wali. Saya wali untuk nak minta izin semaya. Kerana mengerjakan jenazah. Dan setengah mereka itu mengerjakan semaya fardu Jumaat ataupun lain. Dibagilah, bagi. Dan harus ditakhirkan semaya jenazah daripada fardu yang luah waktu. Boleh kalau kita nak takhir pun boleh. Bila kata harus? Kait pada kata harus tu. Jika tidak takut berubah banyak. Tak apa, tak ada berubah lagi kalau kita semaya fardu dulu. Banyak tu depan dah, mai zuhur dah duduk, lagi mai jenazah. Kalau tak takut berubah, tak apa. Ataupun supaya banyak orang yang semayakan dia akan jenazah. Kita tunggu lagi ramai sikit. Kita semaya fardu dulu. Boleh. Dan jika takut berubah banyak, hari ditakhirkan dia. Tu tak boleh lah. Berubah jenazah kita hari. Dan wajib didahulukan semaya jenazah atas semaya fardu. Wajib didahulukan semaya mayat atas semaya fardu. Dan jika takut kalau luput semaya fardu sekalipun. Ni waktunya luah dah. Dan takut berubah mayat pula. Mayat takut berubah, bakal mayat dulu lah. Habis itu. Seterusnya kita masuk bab semaya minta hujan. Babu salatil istisqa. Istisqa ni bahasa kita panggil semaya menuntut hujan lah, minta hujan. Bila duk kemarah lama semaya. Ini bab pada menyatakan semaya minta hujan. Tunggu sikit ke satu di bawah sebagai dalil di syarak. Bila tahun berapa dia suruh semaya. Dan disyaratkan semaya istisqa itu pada tahun yang kena pada hijrah. Lama. Dalil disyaratnya semaya istisqa ni. Kita ambil dah satu dalil. Firman Allah Ta'ala. Ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya. Maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tukakmu, hai Musa. Ia pun memukulnya, lalu pancutlah dari batu itu 12 mata air. Air macam tu baik. 12 mata air. Sungguhnya tiap-tiap satu puak antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana, kerusakan di muka bumi.
Itu antara dalil. Dan satu hadis ada Abdullah bin Zaid katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan para sahabatnya. Kita tak ada baca hadis ni minyak jawi. Nabi tubik sekali dengan sahabat, beliau beristisqa. Maka bersolah dengan mereka 2 rakaat. Beliau menyaringkan bacaannya pada keduanya. Dia baca derah. Dan ia memaling kain selindih, ubah kain selindih dia tu. Kain ridak lah. Selindih tu ridak dia. Dan mengangkat 2 tangi, lalu berdoa dan buat istisqa. Itu Nabi buat. Dan berhadap ke arah kiblat. Itu. Lepas tu dalil salah gitu, insyaAllah boleh. Apa kita baca sendiri hadis salah gitu. Allah. Hukum semaya minta hujan. Bismillah. Adalah ia istisqa ni sunat muakkadah bagi orang yang mukim. Sunat. Dan yang musafir, dan yang merdeka, dan sahaya orang, dan yang bali, dan lain. Sunat belakang. Dan bagi lelaki dan perempuan, dan berjemaah dan seorang diri. Jika kehendak kepada hujan lah. Tapi kalau kita tak ambuh, supaya learning ni, hujan banyak dah, tak sunat istisqa. Bahas situnya bila kemarah, hujan tak ada semaya. Bila kita nak. Adapun jika tidak berkehendak kepada nyonya hujan, maka tidak harus lagi tidak sah semaya. Tak sah. Sepelah ni sah dah semaya minta hujan. Tak sah semaya, kenapa? Hujan dah banyak dah. Baik semaya kau lain. Tak ada. Kau satu tu, dan diulangi semaya istisqa kali yang kedua dan yang ketiga dan lebih daripadanya. Semaya sekali tak turun, semaya pun tak. Berapa kali pun lagi. Jika belum lagi diturun hujan, sehingga menurun hujan akan mereka itu oleh Allah. Semaya sebab hujan turun. Kalau cekak lagi, 5 kali pun lah. Habis itu. Bermula minta hujan itu 3 bagai. Cara minta ni bukan semaya sekarang. Sekurang-kurangnya ia minta doa. Ya Allah, turunlah hujan pada kami. Ya Allah, kemarah banyak lagi lah. Dan yang pertengahannya minta doa mengiringi segala semaya. Minta doa lepas semaya. Setiap kali sudah semaya berdoa. Tu hak paling tengah-tengah. Kedua di bawah sikit. Yang ni yang kata minta doa tu, yakni semata-mata berdoa dua, berjemaah ataupun keseorangan. Dengan tidak semaya dan di belakang semaya. Semata doa ya. Dalam masjid dan seelok-eloknya barang yang ada daripada ahli khair dan ahli salah. Orang nak berdoa ni orang hak lapis. Betul lebar, betul guru lah. Paling comel. Ketiga pula, atau berdoa dalam semaya kemudian daripada rokok. Boleh juga. Asalnya lepas semaya. Hak ni dalam semaya boleh. Lepas rokok, rakaat akhir. Daripada semaya 5 waktu. Dan juga kemudian pada semaya 5 waktu. Dan semaya sunat dalam tembah jemaah. Boleh minta doa. 2 kefiat ni kita katanya mudah sekali lah untuk doa. Pas semaya minta doa dengan Tuhan. Jikalau semaya sunat sekali pun, dan di dalam tebah jemaah ada umpamanya, tebah jemaah kita baca doa, minta doa. Dan yang afdalnya bahawa disuruh oleh imam ni cara molek. Belum nak tubik semaya, pemimpin kampung lah imam ni. Tapi asal imam tu Imamul Azam lah, Raja Usah. Paling molek bahawa disuruh oleh imam ataupun naibnya akan manusia dengan taubat daripada segala maksiat, perkataan dan perbuatan. Semua kita rakyat bakat taubat.
dan sedekah dan keluar daripada mazalim, apa kezaliman kita hantar balik kepada Tuhan punya, beradu kezaliman, dan bersegera berdamai akan yang berseteruan. Siapa hendak balas bakak-bakak baik bagi kerana pekerjaan dunia ataupun hawa nafsu, kalau lah hendak balas apa, kita baik damai. Dan jika ada ia bagi kerana pekerjaan agama, maka tiada. Dan jika ada ia, yakni berseteruan tu kerana kerja agama, itu tak boleh mula dah. Agama tak boleh seteru mula dah, maka tiada tu tak boleh dah. Lepas tu dalam puasa 3 hari suruh puasa, iaitu 3 hari turut-turut dulu daripada keluar ke padai, belum nak tubik semaya 3 hari, dan sehari jadi 4 hari je pun, iaitu yang keempat tetap kalau keluar ke padai, hari yang keempat. Dan jika puasa qada ataupun nazar ataupun kafarah sekali pun memadalah. Asal nak puasa je, puasa apa lah ni, asal pakat-pakat puasa, ikutlah puasa apa pun. Dan jika ada ia pada nisfu yang kedua pada Sya'ban sekalipun, biasanya kita puasa sunat lepas nisfu tak boleh, tapi hari ni lepas nisfu tak apa, puasa sunat. Kerana puasa ini bagi kerana sebab, ada sebab tu, sebab kita nak, kita hujan, boleh. Maka pada hari yang keempat hendaklah keluar mereka itu serta imam ataupun naib kepada pada hal puasa serta memakai pakaian buruk-buruk, buruk tapi suci lah. Dan jangan memakai bau dan perhiasan, dah sampai jangan tak sepa raya ni. Dan jangan dipakai pakaian yang baru, taruh rumah lah baru. Dan hendaklah bersuci diri mereka itu dengan bersugi dan mandi dan menghilangkan baunya keji. Dan hendaklah pergi mereka itu kepada pada satu jalan dan kembali pada jalan lain. Sebuah ngahak raya lah. Dan sunat keadaan mereka itu merendahkan diri, tawadhu', dan tetap pada Allah Ta'ala, tak kala berkata-kata, khusyuk dan berjalan dan duduk serta hati-hati mereka itu, dan penuh ia dengan takutkan Allah. Payah belaka ni, dan sunat dikeluarkan segala binatang. Ada apa waktu baik? Waktu baik kambing, lembu lah padai. Dan dihentikan asing daripada manusia, jadi binatang kena tak suku. Ada sekali selera habis. Dan dicerai antara segala ibu dan segala anak. Ibu lembu tak suku, anak tak suku, hidup teriak supaya banyak teriaknya dan gempur, hidup gagal. Sehati-hati, ibu tak suku, anak tak suku, tak suku tu, hidup gagal. Dan makruh membawa keluar segala kafir, tak sah, kafir zimmi, tak sah hajat tu baik. Tetapi jika datang mereka itu sendiri, yang mari tak ada hajat dak, maka jangan ditegahkan, tak salah lagi yang mari. Cuma kita nak hajat tak salah. Tetapi hendaklah disebelahkan tempatnya. Maksud di sebelah, kita letak sebelah, jangan tak sekali. Tupuk tu fazimi je. Jangan bercampur dengan orang Islam, tak suku-suku. Itu tubuh pada belakang dah. Kemudian maka semaya dengan mereka itu oleh imam ataupun naib 2 rakaat dengan niat istisqa. Istisqa lafaznya usalli sunnatal istisqa raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Saja ke semaya sunat istisqa 2 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu akbar. Seperti niat hal lain lagi lagu itulah. Maka adalah kafiatnya seperti semaya 2 hari raya. Lagu mana? Iaitu ditakbir kemudian daripada doa iftitah. Dan dulu pada ta'awuz takbir berapa kali? 7 takbir, 7 kali pada rakaat pertama.
Dan 5 takbir, 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Sepengang raya lah. Serta diangkat 2 tangan pada tiap-tiap takbir. Dan berhenti antara tiap-tiap 2 takbir dan baca bagi yang dibaca tasbih dululah pada antara tiap-tiap 2 takbir raya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hapanya tambah lagi. Adalah takbir-takbir macam tu. Lepas tu dan dibaca pada rakaat pertama kama daripada Fatihah surah Qaf ataupun Sabbih. Dan pada rakaat yang kedua iktarabat ataupun hal ata, baca-baca dengan nyaring. Takluk pada baca tu, baca dengan nyaring. Baca dengan derah. Hadis di bawah tu ada, kerana hadis Talhah bin Yahya katanya, telah mengutuskan daku oleh Marwan kepada Ibnu Abbas. Marwan hatta suruh aku pergi jumpa Ibnu Abbas supaya aku tanyakan dia akan Ibnu Abbas daripada semaya istisqa ni. Maka berkata, ya, sunat istisqa itu ialah sunat semaya pada 2 hari raya. Jadi semaya sumpah raya tu istisqa ni sama lah. Walaupun bahawa Rasulullah membalikkan kain ridak, waktu tukar kain ridak, bawah naik ke atas, atas turun bawah. Beliau menjadikan yang kanannya di atas yang kiri. Itu tukarlah tu. Dan bersemaya yang 2 rakaat, bertakbir ya pada rakaat yang pertama 7 kali takbir, dan beliau baca surah Sabbihis, dan beliau membaca rakaat yang kedua surah Al-Atah. Baca tu. Dan takbir yang 5 kali. Itu dalil kata semaya supaya raya lah. Habis. Dan tiada baginya waktu tertentu. Hak ni ikut bila nak semaya. Dia kata kena pagi, pas zuhur, ikut nak semaya lah. Hanya dikerjakan dia pada tiap-tiap ketika. Malam pun boleh, siang pun boleh. Boleh. Tetapi yang afdal dikerjakan dia seperti waktu semaya hari raya. Kerana molek pagi lah. Jadi semaya minta hujan ni waktu tidak muayyan. Nak semaya ketika mana silakan semaya, ikutlah. Habis itu. Kemudian dia baca 2 khutbah seperti khutbah Jumaat, sama pada segala rukun dan sunat. Syarat-syarat tak apa, tak sempat. Tidak pada segala syarat, sempat pada. Tetapi jika dibaca 1 khutbah juga memadai, boleh juga sah khutbah. Agak 1 di bawah sikit tu mengkolek sana. Pada hadis Abi Hurairah katanya, telah keluar Rasulullah pada suatu hari menuntut istisqa ya. Nabi tu pada nak semaya, maka bersolah ya dengan kami 2 rakaat dengan tidak azan dan qamat. Lepas tu kemudian beliau bertebahkan kami dan berdoa akan Allah. Dalil taktubah Nabi baca. Gitu. Gila sana. Allah. Dan harus keadaan tebah itu dulu daripada semaya. Nak baca belum boleh, harus. Hamalai mana, tetapi yang afdalnya bahawa adalah tebah itu kemudian daripada semaya. Hamalai lepas semaya. Dan dimulai ketebah yang pertama dengan istighfar 9 kali. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Bacalah. Istighfar. Dan dimulai ketebahnya kedua 7 kali. Pahal dimulai itu bukan daripada ketebah lagi, mukaddimah sebagai ketebah aja tadi. Kalau kita takbir 9 kali itu bukan ketebah, mukaddimah dia. Pahal sebab tadi. Dan lafaz sekurangnya astaghfirullah, apa ni pendek. Daya akmal astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu panjang sikit. Dan sunat membanyakkan dalam 2 khutbah itu daripada membaca istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara
فيمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Baca banyak hak ni dalam ketubah. Banyak kali baca dalam ketubah. Dan daripada doaul karbi, hak doa karbi, iaitu la ilaha illallahul alimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tak ingat lah, tengok surat lah. Dalam ketubah baca doa ni. Habis itu dah hendaklah membanyak oleh khatib akan doa di dalam dua ketubah. Doa tu dengan perlahan dan nyaring, dan mengakak segala orang yang hadir tangan mereka itu. Tak kalau baca doa oleh khatib, orang duduk belakang kita tangan amin, dijadikan belakang tangan mereka itu kepada langit gitu. Di belakang tangan, jadi bukan kat tu dah lah ni. Kerana yang dikosaknya itu mengakak bala. Bersalah orang membaca doa bagi kerana mendapat sesuatu. Kalau kita nak benda apa, kena kat ni, nak kena hadap ke langit muka kat ni, maka bahasanya dibukakan tapak tangan kepada langit. Kita nak benda apa-apa. Dan menghendaki yang tersebut itu bahawa pada sesuatu ini dijadikan belakang tangannya kepada langit. Jadi kalau tengok situnya, waktu doa tangan ke tu tolak bala. Okey kat ni dah kat ni. Seperti dan sirah doa itu menututi menghasil sesuatu sekalipun. Pada sirah kita doa ni kita nak tapi tangan duk tu juga, seperti Allahumma skina ghaitham mughisa, tapi kena duk tu kat tangan, bukan kat tu. Tu pelik sikit dah. Kerana diiktibarkan kosak yang meminta hujan tiba. Kalau tengok lapar tu lapar minta. Kerana kosak mereka itu mengakakkan bala. Bala apa? Bala kemarah tu lah. Wilah. Inilah yang dipilih oleh Syekh Khatib Sarbini. Hak tu aja sebutnya. Dan dipilih setengah ulama bahawa diiktibarkan sirah doa. Tangan ni mengikut sirah doa. Kalau minta kat ni, kalau tolak kat tu. Apa tak leh? Okeylah. Hak sirah, kalau sirah minta sebab Allahumma skina. Kena kat ni kena minta. Kalau hak tolak, hidup kat tu. Jadi setengah katanya, kita tak turut sirah, kita turut kosak kita. Kosak nak lepas daripada kemarah. Kotor tangan. Jadi khilaf. Maka jika ada padanya menuntut mengakak sesuatu, hendak dijadikan belakang tangannya kepada langit. Dan jika padanya menuntut mendapat sesuatu, hendak dijadikan tapak tangan kepada langit. Faham je dah. Hak mana kita nak, buka tangan. Hak mana kita tak mahu, tak kata. Cara doa. Maka ini tidak tertentu dengan istisqa. Hak lain pun serupa juga, bahkan pada segala doa. Bukan kata khusus dengan minta hujan, tak lain pun sama. Tak tolak bala ke apa. Ya. Ya Allah. Dan hendaklah membanyak oleh khatib akan istighfar. Khatib istighfar banyak. Dan selawat dalam dua ketubah. Dan hendaklah membaca doa oleh khatib dalam ketubah. Yang pertama doa Nabi. Hak mana doa Nabi? Ini mengat. Iaitu Allahumma suqya rahmatin wala suqya azabin, wala mahkin wala bala'in, wala hadma wala hadmin. Bagi ada silat. Allahumma skina ghaisan mughisa hani'an mari'a, ghadakan mujallila aman tabaqan sahhan daimah. Allahumma skinal ghaisa wala taj'alna minal qanitin. Allahumma bil ibadi wal biladi minal jahli wal ju'i wal dhanki ma la nasku illa ilaika. Allahumma ambit lana az-zar'a wa adirra lana ad-dar'a. Anzil alaina min barakatis sama'i wa ambit lana min barakatil ard. Wakshif 'anna minal bala' ma la yakshifuhu ghairuk.
Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara wa arsilis samaa'a 'alaikum midrara. Atau doa hawari ni. Doa tu bawah dah tu dah. Waktu kita baca sendirilah. Hadis dah bawah. Dan sunat berhadap khatib ke kiblat daripada qadah suluh tebah. Baca qadah suluh tebah, hafal yang kiblat. Tebah yang kedua ni. Dan membanyakkan doa perlahan dan nyaring. Jadi baca kohor khatib, baca derah khatib. Derah kohor itulah. Kesatu, yang ini disunatkan kemudian daripada permulaan tebah yang kedua tu, bahawa berhadap ke kiblat khatib tu, dan mubalaghahnya pada berdoa, bersungguh-sungguh pada berdoa, perlahan dan nyaring. Dan bila memperlahan ia, maka berdoalah manusia itu dengan perlahan. Manusia itu makmum lah. Dan bila ia menyaring, maka hendak mengucap amin mereka. Orang belakang amin. Jadi kalau khatib derah, kita amin. Kalau khatib kohor, kita baca khatib. Doa. Dan mengakak mereka itu akan tangan-tangan mereka dalam doa. Kerana hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah adalah ia tidak mengangkat kedua tangan pada sewaktu pada doa, malaikat pada istisqa-nya. Maka bahawasanya beliau mengangkat kedua tangan sehingga dilihat putih dua ketiak. Waktu istisqa tinggi sikit tangan, nampak putih ketiak dia. Habis. Sana. Demikian lagi segala manusia hendaklah bersungguh-sungguh mereka itu membaca doa pada ketika itu. Manusia itu makmum lah, bukan tu khatib saja tak. Apabila dibaca doa oleh khatib dengan perlahan. Waktu untuk khatib baca kohor, kita baca lah khatib. Waktu khatib baca derah, kita amin. Hendak mereka itu membaca doa dengan perlahan. Dan bila dibaca dengan nyaring, maka hendak mereka itu mengucap amin dengan nyaring. Baiklah, doa. Dan hendaklah dibaca mereka itu, Allahumma innaka amartana bidu'aika wa wa'adtana biijabatika wa qad da'awnaka kama amartana fa'ajibna kama wa'adtana. Allahumma famnun alaina bimaghfirati ma qarafnahu wa ijabatika fi sukyana wa sa'atin fi arzakina. Doa tu ambil dalam kitab Syafi'i dah sebut di bawah. Doa dah. Dan sunat bagi khatib dan tak kala berhadap kiblat, dipaling kain selindernya yang kanan ke kiri dan akah kiri ke kanan. Dan yang di atas ke bawah dan akas. Jadi ke bawah turun pergi ke atas. Atas naik bawah, bawah naik ke atas. Kain selinder tu kain ridak. Ridak kan buat tak atas bahu. Itu tiba Nabi tu ada di bawah. Hadis itu kerana hadis Abdullah bin Zaid telah keluar oleh baginda Rasulullah kepada musalla, maka istisqa-nya dan dipaling kain selindernya ketika beliau berhadap ke arah kiblat dan sembahyang jadi 2 rakaat. Nabi kita buat lagu tu, tiba Nabi. Atas dia kata jika 4 persegi kain dia. Kat sini 4 persegi. Dan jika selinder 3 persegi macam sebuah kain ni. Ni hasa 4 persegi juga terlipat 3 persegi. Ataupun sangat panjang selinder, maka hendak dipalingkan yang kanan ke kiri dan akasnya dua. Apakah tukar gitu ya? Kanan kiri kanan. Dan sunat dipaling segala manusia akan kain selinder mereka. Jadi saat ini tu khatib baca tebah ni pun makmum suka tu turut. Lain pada perempuan dan khunsa. Artinya tak sah. Artinya tak sah buat lagu tu untuk yatim. Khunsa pun tak sah juga. Habis itu. Maka apabila selesai khatib daripada doa, ketika ia berhadap ke kiblat, hendaklah ia berhadap pula kepada segala manusia. Paling kat ni pula. Dan disempurnakan ketebahnya. Mana baca sudahlah.
dengan menyuruhkan segala manusia atas berbuat taat dan mengucap selawat atas Nabi. Suruh dia boleh ketebah tu. Tak ada orang bagi segala mukmin laki-laki dan perempuan. Dan baca satu ayat ataupun dua ayat pada Quran. Dia ketebah. Dan disuruh khatibnya dengan dibaca Astaghfirullah li wa lakum. Dia ketebah dia adalah. Dah hendak dah ditanggal dibuat dicabut. Tu ditanggal. Bukan tinggal tanggal. Mereka itu atas halnya. Kalau tak kena ni, tak kena. Bukan baca tanggal tu. Nampak nak baca tinggal. Baca tinggal nampak. Dah hendaklah ditinggal selindai mereka itu. Tinggal tu hidup dah tu dulu. Mereka itu tu makmum tu lah atas halnya. Tak sawai lagi hingga datang sekaliannya ke rumah, hingga balik rumah masing-masing, tak kala menanggal, tak kala mencabut dan bersalingkan segala pakaian. Jadi kita sudah semaya, kita hidup dah tu selindai kita hak makmum. Jangan duk buat tubik tu. Kelik rumah patut cak. Itu dapat ditinggalkan selinang mereka. Ditinggal tu hidup tak bau tu dulu. Duk sepcak apa lagi. Siapa rumah dulu. Siapa rumah bau kita buat. Habis itu. Dan sunat bagi tiap-tiap seorang keluar pada tiap-tiap permulaan hujan. Pada permulaan tahun. Syukurlah ni. Kita ni kalau kemarau lama, dah hujan mari pak lama sekali, sunat kita tu main hujan. Permulaan tahun atau pertengahan tahun. Hujan hak mula-mula. Dah hendak dibukakan tubuh. Pada kita main hujan lah, buka tubuh. Lain pada aurah lah. Supaya kena hujan, kerana mengikut bagi Nabi. Nabi kita yang main hujan juga. Tapi hujan hak sepolah ni, hujan acak hari-hari dah tak ada beratur dah. Hujan hak lama sekali. Dia kata boleh jadi tempat demo, tak ada boleh jadilah. Jadi sengutilah tempat-tempat negara Arab ni bukan hujan sepama kita. Kadang-kadang waktu kau boleh hujan tak sekali pun. Aku satu di bawah. Kerana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, mengenai akan kami oleh hujan dan kami berserta Rasulullah. Jadi kami kena hujan, kami sekali dengan Nabi. Mana hujan turunlah. Maka keluar Rasulullah dan maka membuka akan kainnya hingga mengenai hujan itu akan dia. Buka kain ni, bukan buka telanjang habis. Aurah dia kata. Maka berkata kami, wahai Rasulullah, kerana apa kau tuan perbuat ini? Apa buat lagi Rasulullah? Beliau bersabda, sungguhnya ia yang baru masa dengan Tuhan, yakni dengan menurun oleh Tuhan. Hujan hak baru Tuhan turun. Hujan rahmat. Main hujan itu sekejap tak apa dah. Lama-lama bila turun hujan boleh kita main. Habis. Dan sunat mandi ataupun mengambil wuduk pada air yang mengalir, air hujan yang mengalir ikut celah-celah parit sunat mandi. Tapi kalau cuma mari tu kok rumah kita mengalir dah kerusi sati hijau. Tengok tempat dah katik. Kalau kau bukit tak apalah, tolong tak ada najis ke apa. Daya afdalnya dihimpunkan antara mandi dan wuduk. Mandi katik semaya katik. Jadi kalau kita kata boleh juga pada air yang mengalir ni kau mandi selore boleh tak? Selore tu kau mandi temani situ. Selore umum lah. Boleh ya? Dan tidak disyarat pada keduanya itu niat. Apa? Mandi gitu tak nak niat pun tak boleh. Lepas tu wuduk ni wuduk biasa bukan wuduk nodak. Perbuatan wuduk lah. Pahal kata tak syarat niat ni. Maknanya perbuatan wuduk lah, niat tak ada kalau dia panggil wuduk gitu lah. Kata Syekh Khatib, bermula mandi dan wuduk ini tidak disyaratkan niat pada keduanya. Kerana yang dikehendak itu menyentuh air bagi segala anggota itu. Seperti sunat muzahir tubuh bagi hujan. Pada tu lah. Jadi wuduk sana kalau kita nak semaya tak boleh lah. Kalau tak ada niat. Untuk nak wilabah kita niat wuduk.
Dan ini tidak berkanak kepada niat. Dan seumpamanya Syekh Ramli, seumpama khatib, malaikat jika berkanak ia dengan mandi dan wuduk yang syar'i kedua-duanya, tu nak niat lah. Pemulai hujan tunggu lembak air mengalir, kita nak mandi wajib niat tu. Ataupun kita kata boleh hujan tunggu lembak ambil air semaya lalu tak kena buat zuhur, tu kena niat syar'i tu. Maka tak dapat tidak daripada niat, tu mesti niat. Jadi ada juga wuduk yang tak disyaratkan niat, wuduk waktu main air hujan. Macam ni tak kena niat. Payah nak ingat kat tu, salah. Habis itu dan sunat mengucap tasbih tatkala mendengar guruh dan melihat kilat. Guruh suara kilat menjamah, baca tasbih. Dibacanya subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Baca hati dah doa guruh supaya terpelihara daripada bahaya kedua. Dan hendak ditambahkan amal tasbih itu, tambah sikit lagi, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah tu. Kata Abdullah bin Abbas, pada siapa mendengar suara guru maka dibaca subhanaman hingga akhir ni. Baca tu ya. Kemudian maka kena ia fatar ni yakni halita. Maka atasku dia tu. Nak ajak katanya jamu. Orang yang baca doa ni tetap tak kena. Bahkan kalau orang kena halita juga, apa aku bayar dia sendiri. Aku bayar kau nyawa dia. Apa nak ajak? Nak ajak kata doa ni mustajab. Kalau waktu guru halita ni memang tak kena lah macam ni. Kalau kena juga, Abdullah kata, aku jamu sendiri tak apalah aku bayar dia. Padahal dia gapo ke apa. Nak ajak kata di makbul. Dia tak akan kena orang tu. Habis itu. Dan jangan mengikut melihat akan kilat dengan mata. Ambil kat tua lagi tu. Dia tengok buat kilat tu. Waktu kilat mata jangan turut tengok. Tapi kalau tertengok sekaligus tu, waktu biasa. Tapi hari ni dia mesti sengaja pukul ramah. Takat kamera siap dah. Nak ambil buat gambar. Kalau duduk burak-burak tu, bagi molek tak. Dia panggil. Mengikut pada asal jangan tengok. Jangan mengikut. Ada hadis di bawah. Hak lagi tengok. Kerana hadis Urwah berkata, ya iza ra'a ahadukum al-barqa fala yusiru ilaih. Apabila melihat seorang kamu akan kilat, maka tak boleh isyarat. Jangan tunjuk. Tunjuk tu makna kita tengok berulang kali, tengok pula. Jadi melihat kali pertama tu, sekadar melihat tak apalah. Mengikut ni mana kita tengok pula lepas dah tu. Tunjuk dengan tangan lagi, tak boleh. Habis itu kata ulama ahli sunnah bahawa guru itu seorang malaikat. Guru dia dengar seorang malaikat. Dan kilat itu sayapnya yang menghalau dengan dia akan awang yang mengandung air hujan. Kilat tu tidak hamba tiap awal tu boleh jadi pelagau kat tu kan. Tubik kilat. Itu kata ahli sunnah. Tapi siapa yang kata tak tahu. Tempat dia ambil di mana wallahu alam tak tahu. Kata falsafah pula, guruh itu suara yang hasil daripada berdempet jirim awang dengan jirim awang. Tiap awal sama tak ada pelagau dia bunyi suara. Bunyi suara. Seperti suara yang hasil daripada berdempet jirim besi dengan jirim batu. Batu pelagau dengan besi, dia bunyi suara, patut berapi tu. Wajah dia pun kita dapat juga. Wajah dia dah nampaklah kita suluh lagi. Hak atas malaikat tadi ahli sunnah. Dan kilat itu cahaya yang hasil daripada berdempet dua jirim tu. Kalau kita besi dengan batu, tu berapi. Api tu panggil kilat. Hak suara tu guruh. Hak kepala siapa. Tetapi perkataan ini tak dapat berpegang dengan dia kerana menyalahi hadis. Kalau dengan akal tu tak nampak tak. Tapi tu kita tak boleh pakai tu kerana menyalahi hadis. Dan dibacanya tak kala turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Sunat kita baca bila hujan turun, baca tu.
Ada hadis di bawah ke satu tu. Kerana hadis Aisyah berkata, ya, bahawa Rasulullah bila melihat hujan beliau berkata, Allahumma sayyiban nafi'ah. Lepas hadis kita tinggal tadi, baca apa maksud dia. Dan ia seorang ni minta doa dengan barang yang dikehendak. Nak minta apa minta lah. Kerana dia mustajabkan doa tak kala tunggu hujan. Waktu hujan tunggu ni doa tu yang makbul. Jadi lebih lagi rumah biasa kena air tu sepanjang semalam berat juga hujan tu. Kena doa lepas bala-bala tu. Hujan beradu biar mana semalam dah. Oh, tengah tempat tu air naik dah semalam tu. Doa lepas pada selamat. Mana doa selamat kita, rumah-rumah kita. Sebab mustajab doa. Dan sunat dibaca kama daripada hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Lepas hujan turun dah. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Baca tu. Ada hadis di bawah tu. Hadis tu di bawah dah sebut. Jadi panjang sangat hadis tu. Habis terjemah. Kerana hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu katanya, bersemaya telah semaya bagi kami oleh Rasulullah semaya subuh di Hudaibiyah. Bila dia semaya mengiringi hujan yang ada ia daripada malam. Semalam hujan lebat. Subuh tu semaya tu basah dah dahi-dahi. Maka tak kala selesai ia daripada semayanya, Nabi bersudah berhadap ia atas manusia sahabat sambil bersabda, adakah kamu sekalian tahu apakah berfirman Tuhan kamu? Jawab mereka itu, Allah dan Rasul yang maha mengetahui. Kami tak tahu, Allah Ta'ala Rasul tahu. Sabda Nabi, berpagi-pagi daripada hamba-Ku berimej dengan daku dan kafir. Ada berimej dan kafir. Adapun mereka yang berkata dihujankan kami dengan limpah kurniaan Allah dan rahmat, maka demikian itu orang berimej dengan daku dan kafir dengan bitai. Mana tak berimej dengan bitai, berimej dengan aku kata. Adapun mereka berkata dihujankan kami dengan bitai begini-begini. Hujan tu dengan sebab bitai tu, dengan sebab si awal tu bukan Tuhan dak. Maka demikian itu orang yang kafir dengan aku dan berimej dengan bitai. Jadi yang kita nak, yang kita pergi kata hujan tu hari tu, bukan bitai tu bitai. Habis itu. Pukul 9.30 dah. Tapi kita nak sambung lagi, nak baca seterik. Setengah jam lagi kan. Kita kena tembik lagi, makan kena pergi pulak ustaz. Nak wudai pasal apa pula. Kita buat satu hisah lah, insyaAllah setengah jam lagi. Dan dimakruh berkata mutirna binau'i kaza, yakni dihujankan kami masa bintang anu-anu. Bintang sekian-sekian. Tu anu-anu. Seperti bintang ketika umpamanya bintang tu bintang ni lah, bintang anu-anu bagi. Kalau mau anu-anu. Tetapi tempat makruh itu jika tidak atikak bintang itu memberi bekah dengan sendiri. Kalau pergi bintang pergi bekah bukan makruh dah, haram kufur tu. Ataupun dengan bersekutu pada menghujankan. Maka jika atikakkan memberi bekah, maka iaitu jadi kafir. Faham. Kalau berkata bintang tu jatuh punah dah. Kalau setakat kata tu tak ada pergi gapo makruh. Habis. Dan makruh memaki angin, baca memaki bukan memakai. Maki ni kata huduh ke angin. Mari ribut pula pun dia putus dua balik kata Allah marah ke angin dak. Jangan. Yang duk maki angin, angin itu mana tentera Tuhan tu. Tentera Tuhan. Dan sunat dibaca tak kala bertiup angin bila ribut. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Baca tu. Kita tengok di bawah sikit ke satu. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tidak segia bagi seorang memakikan angin kerana angin itu adalah makhluk Allah yang taat ia kepadanya pada Allah. Angin yang taat Tuhan kata suruh kat tu. Arah Tuhan. Ia juga tentera daripada tentera Allah. Tak boleh dah mari dia culbos mati.
Allah Ta'ala menjadikan dia rahmat dan nikmat apabila ia kanak. Dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah bersabda, angin itu daripada rahmat Allah, datang ia dengan rahmat dan datang ia dengan azab. Dua. Azab pada, rahmat pada. Angin. Maka bila kamu melihatkan dia, maka janganlah kamu makikan dia ke angin. Hendak kamu memohon Allah akan kebaikannya. Minta angin itu menjadi baik. Dan minta melindunglah kamu dengan Allah daripada kejahatannya angin. Janganlah akak berabung pondok, berabung umuh minta gitu. Minta angin itu angin baik dia panggil. Minta doa jangan dok maki tu. Maki tu ada. Habis itu. Dan jika mentorak dengan banyak hujan, hujan tak ada serat-serat. Nak buat lagu mana pula? Dibaca doa ini dalam ketebah. Nuhak semati sekak. Dan dalam kunuk. Itu Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma alal akami wazzirabi wa butunil awdiyah. Wa manabitis syajari. Allahumma sukya rahmatin wa la sukya adabin. Wala mahkin wala bala'in wala hadmin wala gharkin. Baca doa tu. Tu ada hadis di bawah dalil di bawah tu. Terus sendiri boleh. Tatimmatun. Sunat dikerjakan semaya minta hujai tersebut itu dengan segala bagainya. Dengan berulang-ulang 2 kali atau 3 kali. Buat gila hingga turun hujai. Maya 2 tak turun, maya pula dan marah. Dan jika turun hujan dulu daripada semaya, tak ada semaya. Menapok ke tubuh menapok, turun hujan. Hendaklah beripung mereka itu kerana syukurkan Allah. Tak apalah, tak nak semaya lah. Dan minta doa bertambah-tambah kurnia Allah. Minta turun banyak sikit. Dan semaya mereka itu, semaya juga. Dan dibaca ketebah kemudiannya kerana syukurkan Allah. Jadi semaya juga, semaya itu kerana syukur. Pasal hujan dah turun lah. Tebah, baca juga. Baca. Disebut dalam kitab Mu'tamad bagi Dr. Zuhaili. Kitab ni 5 jilid. Bila bersedia oleh imam untuk keluar kemudian maka turun oleh hujan sebelum demikian. Tak ada semaya turun dah. Sedikit tak banyak. Maka disunat terus mereka itu akan beripung. Jangan bergaduh. Dan keluar sehingga syukur mereka itu akan Allah Ta'ala atas turunnya hujan. Seperti kita tadi dah. Dan memohon mereka itu akan bertambah hujan bagi mereka itu. Dan bagi sekalian makhluk. Kemudian bersemaya mereka itu akan solat isqa kerana syukurkan Allah. Seperti sana dah. Seperti sana dah. Habisnya, seterusnya habis dalam bab semaya minta hujan, kita pergi pula tajuk baru. Babun fi hukmi tarikis salah. Ini bab pada menyatakan hukum orang tinggal semaya. Orang yang meninggalkan semaya. Bab ini bawah. Babun fi hukmi tarikis salah ni musannif tu kitab lah terjamuh daripada kitab Fathul Wahhab. Dibuka tengok Hasyiah Jamal jilid yang ketiga muka surat dan Tabaq Darul Kutub. Dia ambil situ lah. Sebab kitab ni Fathul Wahhab dia ambil, awal-awal Anah dia ambil. Akhir hujung tu kitab Nihayah paling banyak. Nihayah dia ambil situ lah. Jadi kebanyakan Nihayah yang dia buat tu, terjamuh dia tu, besar kitab bukan kecil tak. Tapi bab ni dia pelaga-pelaga dengan Fathul Wahhab tu sama, supaya habis. Bagi tengok ni. Sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa, hingga akhir. Disuruhkan aku bahawa membunuh aku akan manusia hingga mensaksi mereka itu bahawa tiada Tuhan mereka Allah. Ada mengucap tak bunuh dah. Bila mengucap kalimah tak bunuh dah. Dan bahawasa Nabi Muhammad pun suruh Allah. Dan mendiri mereka itu akan semaya dan memberi mereka akan zakat. Dan maka apabila perbuat demi mereka itu akan yang tersebut, semaya mengucap belaka zakat.
memeliharalah mereka itu daripada aku segala darah mereka. Jangan bunuh dia. Orang ni bila mengucap semaya, tak boleh bunuh. Dan segala harta, bagi jangan ambil, jangan apa. Malaikat dengan hak Islam. Apa hak Islam? Bawah. Maka sah pada hak Islam itu bahawa seorang yang meninggal semaya dibunuhkan. Dia semaya kena bunuh. Maka lubat harta pula, zakat dan sama nisab kena keluar. Lepas tu kena ambil. Dan hisab mereka itu atas Allah. Tuhan lah yang punya hisab, ke mana dia lah. Aku dua di sana takrif hadis tu, tak ada apa lah baca hadis kedua tu. Bermula orang yang akhir balik yang meninggal satu semaya daripada semaya 5 waktu, padahal dinafikan wajibnya ataupun akan wajib satu rukun ataupun satu syarat daripadanya, hukum jadi kafir murtad. Jadi murtad tu khabar bagi bermula. Hukum murtad lah. Tinggal semaya, apa? Tak wajib. Punah. Kalau tinggal semaya kata, apa tak semaya? Malah gini. Waktu sekadar berdosa. Tapi kalau ingkar syarat. Dengan syarat jika diketahui wajibnya. Dia tahu kata wajib, tapi dia kata tak wajib. Ada pun kalau kita tak tahu di mula, tak apa. Yang masuk Islam apa baru. Tak tahu tak semaya ni wajib. Pasal kata tak wajib, yang tak tahu. Itulah. Ataupun ia jahilkan dia. Tetapi tidak diuzurkan. Tidak dimaaf. Sebab lama masanya bercampur dengan ulama Islam. Maka wajib atas sultan ataupun penaik menyuruh taubat. Suruh taubat dulu. Maka jika anggan ia daripada taubat, tak mau taubat wajib atasnya membunuhkan dia, akan orang tinggal semaya. Bunuh lagu mana? Dipotong leher tinggal pedih kerana murtad. Pacung tekak sebab murtad. Kata Syekh Ibn Hajar adalah Tuhfah. Nak molek bagi muka surat macam ni, tak ada bagi sini. Tidak harus dibunuhkan dia dengan lain daripada tersebut. Hak boleh bunuh patung bedai. Hak lain tak boleh. Itu Ibn Hajar kata. Kita tengok kedua dari sana sikit. Tengok dalil bab hadis berkenaan dengan tinggal semaya. Di sini kami akan sebuah hadis yang menunjuk atas bahawa perbezaan antara mukmin dan kafir ialah meninggal semaya. Setengah padanya hadis yang pertama riwayat pada Jabir, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah. Farak antara seorang lelaki dan antara kufur ni ialah tinggal semaya. Maksudnya kalau tinggal semaya kufur lah. Itu bezaan dia lah. Dia orang Islam dia tak tinggal semaya. Lepas tu banyak lagi hadis ni. Ada 4-5 hadis tersebut bagi itu. Boleh kita baca sendiri insya-Allah. Jadi hukum berkenaan kafir tak kafir ni menurut ulama ni seperti mana baca pada matan, kalau mengingkarkan wajib kafir, kalau tinggal semata tinggal itu tak jadi. Itulah. Dan seperti demikian itulah hukum orang yang mengingkarkan wajib puasa Ramadan, sama enggak? Dan wajib zakat dan haji dan lain. Daripada tiap-tiap bagian yang muafakat segala ulama atas wajib. Maksud muafakat ni bagian ittifaq dan ijma' kata wajib. Benda ulama ittifaq ijma' atas wajib, kita kata tak wajib. Punah. Apa ya? Adapun jika tidak diketahui akan wajib, kerana baru masuk Islam, hadis Hurairah, ataupun kerana jadi ia pada negeri yang jauh daripada ulama Islam, maka tak jadi murtad sebab ingkarnya. Ini maaf untuk dia. Dia tak tahu. Tapi tak tahu dua tu ya. Satunya baru Islam, yang kedua jauh pada ulama. Hal lain tak boleh. Dan jika ditinggalkan dia dengan segan ni malah. Segan tu malah. Akan satu semaya daripada semaya 5 waktu, ataupun ditinggal satu rukun, ataupun satu syarat daripadanya seperti wuduk. Tidak menghilangkan najis. Seperti wuduk. Wuduk itu syarat.
Tunggu apa tu? Tidak menghilangkan najis, yakni tidak jadi murtad dengan sebab mengingkar menghilangkan najis itu tidak disyarat semaya. Gitulah, tidak menghilangkan najis. Maksud tidak menghilangkan najis ni, mana tidak jadi murtad kalau dia ingkar katanya menghilangkan najis itu bukan syarat. Sebab syarat sepertinya bersuci. Dari situlah. Kalau ingkar itu tidak jadi murtad. Situ. Seperti kata Syekh Ibn Hajar, kerana bagi mazhab Maliki kaum yang masyhur lagi kuat bahawa menghilang najis itu sunat juga. Mazhab Maliki sunat ya hilang najis bagi semaya, tidak wajib seperti kita ni. Kita kena buat seperti barang yang tersebut pada syarat umbak. Orang ingkar satu syarat semaya tak boleh, ingkar wudu. Tapi kalau ingkar kata menghilangkan najis itu tak bukan syarat, itu tak kufur. Kerana mazhab Maliki ni sunat menghilangkan najis. Dia. Ataupun ditinggalkan sembahyang jemaah. Dan jika disemayakan dia zuhur sekalipun, tak jadi murtad ya. Tak ada. Jika intikadkan wajib segala tersebut, tetapi wajib atas sultan, raja ataupun naib membunuhkan dia, bunuh haddin. Dengan syarat jika dikeluarkan dia pada waktu darurah. Hak mana waktu darurah? Waktu jamu'. Itulah waktu jamu', waktu jamu' semaya. Waktu darurah panggil. Apakah habis waktu tak semaya? Ada dia. Jadi raja kena ambil hak tindakan juga tu. Maka tidak dibunuhkan dia sebab meninggal semaya zuhur hingga jatuh matahari. Dan tidak dibunuhkan dia sebab meninggal semaya maghrib hingga keluar fajar. Dan dibunuhkan dia sebab meninggal semaya subuh dengan keluar matahari. Dan dibunuhkan dia sebab meninggal semaya asar dengan jatuh matahari. Kalau zuhur tadi tak. Kalau al-asar tak boleh, jatuh matahari. Dan dibunuhkan dia akan seorang sebab meninggal semaya Jumaat bila picik waktu daripada luluh sekukuran yang memadai pada tebah dan semaya. Itu bunuh juga. Tinggal semaya sampai ke 2 minit nak habis. Itu kena bunuh juga. Mengikut hukum tapi tak ada kena buat sekabut lah. Kalau mengikut syariah lagu tu lah. Tapi tak ada orang yang melaksanakan. Dan hendaklah disuruh oleh sultan ataupun naib dengan dikerjakan semaya. Suruh semaya. Bila sudah picik waktunya. Sepik tak apa, suruh semaya lah. Serta dijanjikan dengan bunuh. Kalau tak semaya kena bunuh ni. Jika dikeluarkan dia pada waktunya, seperti dikata baginya, jika aku tinggalkan semaya itu, aku bunuhkan dia. Kalau tinggal aku bunuh ni. Maka bila ditinggalkan semaya itu, sunat disuruh ia taubat. Dan jika tidak ia taubat, maka wajib dibunuh dengan potong batai lehernya dengan pedih. Tadilah. Dan tidak harus dibunuh dengan kelakuan yang lain daripada potong batai leher. Cara bunuh satu ya, cara bunuh dengan pedih. Lepas pada bunuh dan dimandikan dan disemaya dan ditanamkan dia pada perkuburan muslimin dan jangan dihampuhkan kubur. Maksud jangan dihampuhkan kubur ni, kubur tu kena buat tanda juga. Kata kamu tak tahu duduk mana dah. Jangan dihampuh. Mana kalau kita tanah ni kita kena buh batu nasir pada imam jugalah. Jangan dihampuh. Dan barang siapa membunuhkan yang meninggal semaya dulu daripada taubat, dia tak taubat lagi bunuh dah, maka berdosa ia orang bunuh. Kita bunuh, dia tak taubat lagi. Dia sebenarnya kena suruh taubat dulu. Tak taubat baru bunuh. Tetapi tidak kisah dan dia atasnya. Kisah tak kena. Dan tersebut dalam syarah Bahjah bagi Syekhul Islam Zakaria Ansari. Kitab ni Bahjatul Wardiyah tak silap. Ada kitab ada 12 jilid kitab Zakaria Syarah